Assalamualaikum. Siapa ni? Malam-malam datang. No? No? Tengok siapa kat luar tu, No? Assalamualaikum. Mana No ni? Waalaikumsalam. Mak, oi! Siapakah gerangan Tuan Hamba? Malam-malam kemari ke teratak hamba. Hambalah teratak tanjak. Datang kemari bertandang membawa pesanan desta-desta Tuan Hamba. Pi, nak ada apa kau berbual ni? Ni akulah Savage, berbual biasa je lah. Yelah, Savage. Aku pun nak feeling-feeling macam zaman dahulu kala. Macam kau, berbusana. Dan macam bulu balang mana yang datang rumah aku malam-malam ni? Jangan berbual kat bawah. Silalah masuk. Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masuk. Maaflah si Bitch. Rumah aku ni tak sebesar mana pun. Tak apa. Apa? Mana tanjak? Tanjak? Kejap. Kau pun dah pada magic si Bitch Biasalah, Savage lah. Oi, aku terlupa lah si Bitch. Terlupa apa? Aku terlupa ni tiga-tiga tanjak dia ada nama dia kan? Ada? Lebih daripada 15 kalangan. So, yang kau berminat, 3 ni lah. Okey. Yang kau berminat ni, ini adalah nama dia Gajah Mengamuk. Gajah mengamuk. Gajah Mengamuk. Salah silah dia adalah inspirasi kalangan tanjak ni diinspirasi oleh gading gajah. Gajah yang tajam tu. Betul. Okey. Tas lah, tas. 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 So, gajah yang ada gading ni selalunya ketua dalam kalangan-kalangan gajah tu. So, ini sejarahnya dipakai oleh ketua perang. Ketua perang. Ya, betul. Pilihan yang baik. Okey. Kedua, Kedua. semangat Bugis. Semangat Bugis. Semangat Bugis. Oi, ini dah macam bini aku punya keturunan. Okay, pilihan bagus juga. Okey. Jadi, dia punya layar ni 1, 2 dan 3 betul-betul sama macam bentuk kapal layar Bugis. Macam gini bentuk Betul. kapal Bugis. Depan dia lah. Okey. Okey. Kenapa nama dia semangat Bugis? Ini karangan ni dipakai oleh orang-orang yang berketurunan Bugis. Maksudnya mak bapak Bugis, mak Melayu ke, mak Melayu bapak Bugis ke, macam gitulah. Aku boleh pakai gini. Bini aku Bugis. Bini kau Bugis tapi dia gini. Tak kisah pun kalau kita bukan keturunan Bugis tapi boleh pakai. Yalah. Dia tak ada halangan lah, tiada halangan. Cuma satu lambangnya lah. Betul. Okey, ketiga. 3. Ini karangan pancung tak bertanya. Pancung tak bertali. Bukan, pancung tak bertanya. Tak Pancung tak bertanya. bertali. Itu salah. Pancung tak bertanya. Okey, kenapa pancung tak bertanya? Karangan ni memang dibuat untuk pangkat seorang pendekar atau panglima yang mendapat pangkat atau gelaran pancung tidak bertanya. Maksudnya pancung tidak bertanya, dia adalah di dalam terms kita senang faham executioner. Executioner. Yes, betul. Maksudnya dia boleh pancung sesiapa yang nak pancung tanpa bertanya ketua perang ataupun sultan. Suka hati dia lah. Pancung je. Pancung dia. Bagus. Aku suka tanjak ni. Suka hati tu tidaklah, tapi tak perlu bertanya lah. Tak bertanya. So ini Tapi ada kuasa lah untuk pancung. Betul. So gelaran dia pancung tidak bertanya. Sejarahnya yang pernah dipakai karangan ni pernah dipakai oleh Datuk Mahathir Lillah. Siapa tu Datuk Mahathir Lillah? Yang kita tengok ramai orang dah tengok cerita Mat Kilau kan? Ya. Cerita Mat Kilau yang diorang nak memilih siapa yang akan jadi ketua perang, Mat Lillah ataupun Mat Kilau. Betul. Mat Lillah tu adalah karakter dalam
cerita Mak Kilau tu, Mak Lela tu sebenarnya Datuk Maharaja Lela. Oh, jadi dia yang pakai tanjak ni. Dia yang pernah dapat gelaran Pancung Tidak Bertanya. Gelaran dia pernah pegang Ya, gelaran tu. betul. Aku suka tanjak ni, aku suka. Kau suka Bagus lah pilihan aku ni kali tiga-tiga ni. Alhamdulillah. Memang kena tepat pada aku. Watak aku pun macam executioner. Executioner kan. Aku boleh try. Boleh cuba. Cuba Kopi tu buka dulu. Kopi aku ni. Buka ya. dulu. Ya, sila. Ni. Oh. Sahabat. Ha. Salah. Salah? Okey. Cara memakai tanjak bukan sebegini. Okey. Semua tanjak ada simpulan. Simpulan. Okay. Simpulan ini dinamakan ketupat palas. Simpulan ketupat palas. Kenapa simpulan ketupat palas? Simpul dia sama bentuk dengan ketupat palas. Ketupat palas kan bentuk dia tiga segi. Triangle lah. Betul. So ini simpulan ketupat palas. Okay. So simpulan ketupat palas ataupun simpulan garam sebuku macam ni. Garam sebuku ni is orang panggil packaging lama. Cara orang dahulu kala paket garam segenggam. Okay, sebuku. Dalam surat khabar ke, orang letak, orang lipat, jadi macam ni. Tapi tak ada garam kat dalam lah? Tak ada, ni tak ada garam. Tak ada garam Betul, tak masin lah. Ada dia semut ke apa ni? Tak ada. Okay. Itu semua gula. Oh, gula. Gula. Okey. Jadi tanjak yang ada simpulan, tanjak warisan yang ada simpulan, ketupat palas ataupun garam sebuku dipakai sebegini. Yang ni. Macam aku pakai ni saya. Pakai. Dia atas telinga kanan, simpulannya atas telinga kanan ataupun belakang sikit telinga kanan. Okey. Cara memakai dekat dahi ni, satu atau dua jari jarak dari kening. Kita bukan pakai macam cap macam gini. Bukan gini, tak boleh. Dia kalau terbalik pun tak boleh Terbalik pun tak boleh. Okey, jadi dia gini, tak payah dekat cermin pun tak apa. Gini saja. Okey, adjust sikit dah. So, kalau kau pakai cara yang betul, sebegini. Rambut kau keras betul Biasalah. Okey. Sebegini. Ya. Betul. Handsome. Dah macam pahlawan lah. Tapi Sibich, agak-agak lah kalau aku pakai tanjak ni, aku jalan-jalan kat luar, aku jalan kat bazar ke apa, orang nampak macam orang lama tak? Orang nampak macam orang lama, orang akan nampak pelik. Orang akan nampak pelik lah. Tapi buat apa kita nak rasa pelik? Sebab kita orang Melayu. Kalau bukan kita yang melestarikan berbusana, bertanjak, berbaju Melayu, bersamping, siapa lagi? Tapi tu belum habis. Ini cara yang betul. Cara yang betul. Ada lagi dua cara. Ada lagi dua cara? Macam mana cara dia? Tetapi cara ini tidak digalakkan lah. Tidak digalakkan. Okey, satu yang masih kau pakai tadi. Okey, simpulannya ke depan. Ikut sejarah, ini akan dipakai oleh penyanyi, pelakon, pelawak, pelakon-pelakon bangsawan yang di dalam entertainment scene. Diorang pakai dia punya garam ketupat kat depan. Betul, simpulan. Dipanggil simpulan. Simpulan. So simpulannya ini melambangkan kau entertainer. Tetapi dipakai cuma macam majlis protokol. Majlis protokol tu maksudnya majlis adat istiadat. Yang selalunya digunakan kalau zaman-zaman dulu artis lah pakai macam ni. Macam gitu. So ini salah satu. Okey, ini tidak digalakkan lah. Okey, yang lagi satu, ini kalau boleh bukan tidak digalakkan, jangan pakai. Okey, simpulan kat belakang kepala. Betul-betul kat belakang tengkuk ni. Ini menandakan kita nak pergi berperang. Nak pergi perang? Betul. Kenapa dia simpulan kat belakang? Jadi bila kita tengah berperang, tengah bersilat, tengah bergerak kan, dah selangkah apa semua, dia tak jatuh. Jadi ini tidak digalakkan. Memang kalau boleh jangan pakai lah macam gini untuk luar. Kalau orang nampak dia ingat kita nak ajak perang tak? Betul. Jadi simpulannya sebelah kanan. Kenapa sebelah kanan? Disebabkan ini menandakan kita ni rakyat biasa. Walaupun sini sikit. Okey. Walaupun kita berpangkat panglima ke, laksamana ke, hulu balang ke, tetap simpulannya sebelah kanan. Memang karangannya dilipat, simpulannya di sebelah kanan. Sebelah kiri pun ada. Tapi untuk sultan-sultan sahaja. Kira kerabat sebelah kiri. Betul. Raja, kerabat-kerabat dia semua sebelah kiri. Sebelah kiri.
Yang berketurunan Raja semua sebelah kiri. Kau datang hantarkan tanjak-tanjak ni, bukan saja kau hantarkan tanjak. Kau siap dengan sejarah dia, cerita di belakang tanjak-tanjak ni pun, cara macam mana gunakan, adat dia, cara adab dia pun. Semua komplit kau tahu Betul. ni. Dia bukan pasal tahu. Dia kalau kau minat, kita kaji lah. Ambil tahu Ambil tahu. So, kalau aku yang jual tanjak, aku tak explain, tak terangkan kepada seller pun tak tahu. Semua nama-nama yang hebat ni dengan cerita yang hebat di belakang tanjak-tanjak ni, kita boleh pakai, kita rasa dia punya keyakinan dia. Dia Semangat ada dia aura tersendiri. Macam semangat dia, kita pakai aura topi, dia. Macam kita pakai topi kan. Ada tuckers cap, ada flat cap, ada snapback. Lain-lain cap yang kita pakai tu nampakkan kita punya muka lain. Aura yang berbeza So, sama Pancaran. juga. Sifat dia dekat tanjak sama. Sama Sama saja. Aku jalan ni datang tadi buat naik MRT. Kau naik mati pakai macam ni. Habis kira orang tengok kau macam mana? Tengok je lah, macam asal pakai macam ni macam gitu lah mungkin. Kita ni anak Melayu. Betul. Kalau kita rasa malu, siapa lagi yang nak mempertahankan ataupun melestarikan tradisi pakaian Melayu ni? Betul. Jadi mulai besok aku nak cubalah. Aku nak pakai, aku nak tukar-tukar. Aku pakai, aku tengok mana satu yang lebih tarik perhatian dengan orang-orang kat luar tu. Boleh. Terima kasihlah si Tej. Terima kasih banyak-banyak lah. Banyak berkongsi ilmu, hantar jauh-jauh datang sini. Aku pun tadi, maaf lah. Aku tak sediakan apa-apa. Tak apa. Ni bini aku Noh ni, bila tadi pun aku panggil-panggil, mana ni? Noh? Tak ada, pergi mana lagi? Pasar lagi. Tak apalah, terima kasih tak banyak Tak apa. Ini kali kalau nak Masalah besar. kalau nak order lagi ada kan? Ada insyaAllah. Sebab aku rasa aku nak tengok juga karangan-karangan yang lain yang kau ada. Boleh insyaAllah. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Aku minta review dulu lah ya. Okey. Baik, hati-hati balik Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi